Sejak pelancarannya pada tahun 2024, BYD Seal ni memang salah satu model EV sedan yang paling laku dan paling popular di Malaysia. Mana taknya tengok, rupa dia sangat sporty, bawa pun best memang laju dan yang paling penting walaupun dia sporty, dalam dia masih lagi luas, spacious dan banyak jajan. Jadi untuk 2025, BYD Cars Malaysia memperkenalkan model update yang terbaru, tapi dia punya pembaruan hanya sedikit saja. So hari ini kita ada dengan kita BYD Seal Performance versi tahun 2025 dan kita tengok adakah pembaruan ini okey ke tak okey ataupun lebih kurang sama dia dengan model yang sebelum ni. Nama saya Mukhlis, selamat kembali ke Cari Cars. Baik, dari segi rupa luaran anda boleh nampak Seal 2025 ni rupa ni memang lebih kurang sama lah dengan sebelum ni. Tak ada perubahan langsung. Depan sama juga, dia ada lampu LED tajam. Bawah ni bumper dia macam ada belang-belang untuk DRL. Dan paling penting dia masih menggagalkan bentuk dia yang sporty. Dia nampak macam fastback 4-door pun ada. Tapi sebenarnya dia masih sebuah sedan. Bumbung dia lah lebih sporty sikit. Tapi yang baru untuk kat sini adalah kalau anda perasan dekat tepi ni, dia pakai rim baru sekarang. 19 inci, two-tone, dan kalau anda perasan untuk model performance ni, dia ada brake caliper warna merah. Sebab apa merah? Sebab merah itu sporty. Dan overall, pendek kata memang lebih kurang sama dengan sebelum ni. Tak ada perubahan sebab apa? At the end of the day, kereta ni awal-awal memang dah cantik. So, kalau dah cantik, nak cantikkan macam mana lagi? Cukup lah. Dan sama juga untuk bahagian belakang Seal yang baru ni, tengok lebih kurang sama lah. Kita ada lampu full LED tail light. Sekarang dia dah ada logo BYD sini, bukan Big Old Dreams dah. Ada AW sebab ini adalah dua motor performance AWD model. Dan kalau ada perasan, kalau dulu-dulu kereta sport dia letak kan V8, V10, V12, 6.5 liter, whatever kan. Tapi sekarang sebab EV, instead of dia letak engine capacity, dia letak dia punya acceleration time. So untuk Seal kita dapat 3.8S. Ini bukan 3.8 liter supercharge, ini maksud dia 3.8 second sebab 0 ke 100 kereta ni 3.8 saat sahaja. So agak laju sebenarnya. Okeylah, bolehlah nak sembang kencang sikit dengan kereta ni. Baik, dari segi bateri pula, BYD Seal yang 2025 ni untuk Malaysia spek dia sama, tak macam dekat China. Sebab dekat China, BYD Seal untuk tahun 2025 dia dah pakai platform baru iaitu E-Platform 3.0 Evo yang ada 800 volt battery architecture. Yang tu lagi efisien lah. Tapi untuk Malaysia dia pakai yang E-Platform 3.0 yang sama, masih lagi dengan 400 volt battery architecture. So as a result, battery spec dia pun sama dengan sebelum ni, 82.56 kWh LFP blade battery, membenarkan kereta ni jarak lebih kurang 580 km untuk standard NEDC, tapi untuk WLTP lagi realistik about 520 km, which is untuk sebuah EV dual motor kira okey lah, above 500 km sebab yalah bateri dia pun besar. So as a result, sebab bateri dia besar, dia punya berat memang berat sikit lah. Untuk sebuah sedan saiz macam ni, berat dia lebih 2000 kg. So about 2100, so kira berat lah. Macam berat MPV lah basically. Tapi untuk charging pun sama juga. AC 7 kW, DC dia okey lah 150 kW. So nak charge from 10 to 80% hanya mengambil masa 37 minit sahaja. Untuk AC dia walaupun slow, kalau nak charge dekat mall tu memang pisang lah nak nunggu penuh. So kalau untuk charging overnight 7 kW bagi saya ngam-ngam lah, 12 jam, 15 jam overnight, insyaAllah besok kereta dah penuh. So overall, battery spec tak ada beza. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, saya nak tunjukkan satu lagi function baru untuk Seal 2025 ni, iaitu dia ada NFC Digital Key. So sekiranya anda terlupa nak bawa key, kunci kereta yang biasa, anda boleh pakai NFC card, tap saja dekat sini dan boleh unlock kereta. Dan sekiranya lupa juga bawa kad ni, boleh hanya pakaikan connectkan pada handphone anda yang ada NFC, tap saja dekat sini dan boleh unlock kereta dan masuk ke dalam. Senang kan? Okey, sama juga di bahagian dalam BYD Seal baru ni, memang tak banyak benda barulah. Yang saya nampak barunya ada dua. Satu, dia ada sunglasses holder. So kalau untuk orang yang silau nak simpan spek, boleh letak kat dalam ni, tak boleh letak dekat center console dan sebagainya. Dan juga kalau anda perasan, bumbung dia sekarang dia dah ada automated shutter, ada sunshade lah. So sebelum ni orang komplain sebab kereta bumbung cermin kalau parking panas. Tapi sekarang dah ada benda ni, still kurang sikit lah panas. Tapi saya recommend pakai tinted juga kat atas ni untuk kurangkan lagi dia punya panas. Okey, selain pada itu, dia punya jajan kat dalam memang sebiji lebih kurang sama dengan sebelum ni. Dekat tengah kita ada screen infotainment 15.6 inci, boleh pusing-pusing, dan dia ada wireless and auto Apple CarPlay dan juga built-in streaming services. Dan juga kita ada digital intelligence cluster 10.25 inci, still ada head-up display. Bagi saya okey, quite nice walaupun boleh sikit terang, tapi boleh pakai lagi lah. Dan untuk jajan lain, kita ada wireless charger kat tengah, ada USB port, ada storage kat sini, ada cup holder, dan kerusi dia bagi saya still agak sedap. Dia tak adalah terlalu kasar sangat, dia still pakai kulit, katanya kulit lah. Powered seats, ada ventilation function, so kalau panas pungkok boleh buka, tak ada masalah. Dan bagi saya suka untuk Seal ni sebabkan dia datang dalam
memang all black punya interior, dia automatic nampak premium. Sebab orang Malaysia ni nampak hitam je automatic otak set premium. Dan rasa dia pun okey lah. Dia banyak pakai soft touch material even walaupun dia punya door handle bagi saya sedikit longgar. Tapi still okey. Dan ala-ala kita kat sini kita boleh nampak dia juga masih pakai sistem Dana Audio 12 speaker yang sama dengan sebelum ni. Steering wheel pun design sama dengan sebelum ni. Dan satu kekurangan sebabkan dia tak banyak perubahan. So maknanya dia punya cacat celah dari sebelum ni masih lagi ada untuk model 2025 ni. Contohnya dia punya aircon valve still tak boleh adjust pakai sini, kena adjustkan dia punya direction, still kena pakai infotainment. Sama juga untuk adjust speed apa, anda kena pakai slider kat bawah ni, tak ada butang langsung. Yang even untuk driving pun, anda hanya ada butang untuk change driver mode dekat tengah ni saja. Manakala benda lain nak adjustkan regen ke, nak tukar dia punya suspension tuning ke, ADAS apa semua, still kena pakai screen infotainment kat tengah. Bagi saya mungkin kurang praktikal lah sebab kita tengok BYD model yang lain contoh macam Atto 2, dia masih banyak menggunakan butang-butang fizikal. Bagi saya benda tu sangat bagus untuk driver lah. Tapi overall macam cakap tadi, walaupun dia ada kekurangan dia, kabin BYD Seal masih lagi rasa macam sebuah kereta yang premium dan honestly tak rasa macam kereta bawah 200,000. Rasa kereta macam atas 200,000 sebenarnya. So, still okay. Baik untuk ruang tempat duduk belakang, anda boleh tengok Seal ni walaupun dia nampak sporty, sebenarnya kereta dia agak besar. Dia punya panjang dia 4.8 meter dan wheelbase dia almost 3 meter, 2008-2009 mm macam tu. So, as a result, space memang berlambak. Okay, saya tinggi 175 cm, berat biarlah rahsia. Kursi depan saya dah adjust ikut driving position saya dan anda boleh tengok leg room bukan main berlambak. Nak lipat kaki macam ni pun tak ada masalah. Kalau kalau dia tak meja ni, boleh makan sekali. Tapi tak adalah meja, kena beli sendirilah. Okey, satu saya suka dengan kereta ni, dia punya kursi belakang bagi saya sebab dia rasa agak secure sebab dia tak flat. Dia macam ada berlengkung sikit. So, dia mengikut kontur punggung anda lah. So, bila duduk dia rasa selesa. Dan dia punya angle pun bagi saya okey lah. Dia tak terlalu tersandar dan tak terlalu menegak. Tapi problem untuk kereta sedan rendah macam ni, anda boleh tengoklah lantai dia walaupun dia flat, bagus, boleh duduk 3 orang dekat belakang. Tapi dia punya lantai sedikit tinggi. So, as a result kalau orang kaki tinggi, dia akan terlipat ke depan sikit. So, mungkin tak berapa selesa, dia tak boleh berlunjur sangat lah. Dan satu lagi, of course kita ada dedicated aircon vent, ada 2 USB port kat bawah ni. So, overall bagi saya kereta ni, walaupun kat luar nampak sporty, dalam agak spacious dan praktikal sebenarnya. Dan jikanya boot space 40 liter tak cukup, good thing untuk sleep performance ni walaupun dia all-wheel drive, dia masih lagi ada front trunk 53 liter, so nak letak 4-5 biji durian, insyaAllah muat. Baik, sama juga dengan terang kuasa di mana seal performance ni untuk tahun 2025, dia masih pakai sistem dual motor all-wheel drive berkuasa 523 horsepower dan 670 Nm torque. Boleh jadi ini adalah kereta bawah 200,000 yang paling power in terms of performance output lah. Dan kita tahulah 0 hingga 100 3.8 saat je, yuk kelip 2 kali dah 100 km/h. Tapi top speed dia macam biasa EV, dia limit pada 180 km sejam sahaja. Tapi baru untuk model 2025 ni katanya BYD Malaysia dah letakkan Daisha C Active Suspension System, iaitu sistem yang sama dia pakai dekat Denza D9 Premium MPV. So katanya dia improvekan sikit handling, tapi at the same time bila letak dekat comfort mode dia makin jadi comfortable and subtle. Sebab kereta ni one of the biggest complaint, dia punya ride comfort dia kurang sedikit, dia agak bumpy lah yang sebelumnya. So bumpy ke tak bumpy, sedap ke tak sedap yang baru ni, jom kita bawa. Baik, sekarang kita tengah memandu BYD Seal Performance untuk model 2025. Okey, satu benda kita start yang positif dulu lah. Satu benda positif walaupun dia punya update sikit tapi at the same time dia masih lagi maintain performance yang sama. Straight line performance kereta ni memang berdesup lah. 0 ke 100 3.8 saat. Even dekat eco mode pun dia punya power mencukupi. Tapi bila letak sport memang dia punya pedal dia seringan gila. Tekan sikit, cum, memang rasa liar lah kereta ni. Dia punya straight line performance. Okey, bercakap dengan handling pula. Saya dah cakap tadi kan, dia dah pakai Daisha C, BYD Daisha C Active Suspension System. Okey, bila letak benda ni dekat comfort mode, bagi saya ada improvement lah. Bila kalau bawa dalam santai-santai mode macam ni, kalau jalan okey, memang rasa ada penambahbaikan compare dengan sebelum ni. Dia dah kurang melantun apa. Tapi masalahnya kita tahulah jalan Malaysia ni macam mana. So, sebabkan dia punya active suspension system ni, dia tak ada macam air suspension or anything. So, dia masih lagi ada rasa bumpy lah, ada rasa bouncy sedikit melantun. Contoh kalau lalu Bonggol ni still ada rasa head toss tu. So dia it's not the most comfortable car lah buat kata orang Kuala. So anda tak boleh expect kereta ni comfort dia nak sama level dengan E-Class ke BMW i5, dia memang tak lah. Tapi dia sedikit ada perbezaan. Okey lah, better than last time. Last time lagi teruk. Tapi bila kita letak dekat sport mode, anda kena ingat Daisha C ni dia punya setting dia sebenarnya lebih kepada untuk comfort, mungkin less on the sporty ride.
bila letak dekat sport suspension, dia bawa memang sedap lah, dia rasa lagi engaging. Tapi like it or not, sebuah EV macam ni, anda tak boleh lari, anda still rasa dia punya berat. Especially bila tang corner tu, anda rasa something, ada rasa membuai. Sebab apa? Sebab bateri kat bawah ni berat, kereta pun 2000 kilo yo. And then masalahnya bila kita letak suspension sport ni, dia jadi terlampau keras tau. Mungkin dia tak seteruk macam yang sebelum ni, tapi anda still rasa berlantun bila kalau lalu jalan permukaan tak rata. Contoh anda pergi dekat Kelang ke jalan teruk mana kan, confirm macam ni. So bagi saya dia memang susah lah sebab kereta ni rendah. So dia tak macam SUV. SUV you get some ada clearance lah untuk suspension tu dive in and out. Tapi untuk sedan macam ni memang tak ada. So like it or not, dia sedikit melantun. Tapi overall corner still sedap mungkin, tapi memang tak boleh challenge lah macam BMW ke apa, dia orang dah lama buat kereta. So that's that. Tapi satu benda bagus dengan kereta ni, saya suka dia punya NVH. Bagi saya cukup bagus sebab ialah satu EV sebab tak ada enjin. Yang kedua, walaupun dia punya pintu ni design biasa, tapi dia pakai double glaze. So cermin dia 2 lapis untuk lebihkan insulation, dan tayar pun dia pakai tayar yang memang untuk comfort bias. Walaupun dia punya performance okey, dia pakai Continental Eco Contact 6Q. So memang satu dia lah EV approved tires, dan yang kedua dia punya ini memang dia dah design untuk nak silent driving. So memang bawa kereta ni, even saya bawa Selaju 1314 pun bunyi angin memang quite minimal, bunyi tayar pun ada sikit-sikit, and then at the end of the day depend on the surface jalan. So overall kereta ni yes, bawa straight memang sedap, tapi untuk tang corner tu kena still hati-hatilah sebab anda still rasa at the end of the day ini sebuah kereta yang berat. So memanglah dia laju best, tapi kena berhati-hatilah jalan raya. Tapi overall NVH bagus. Baik, dari segi penggunaan tenaga, kita tahulah bila EV dual motor ni dia memang tak jimat macam single motor lah. Dan especially untuk yang seal ni, sebab saya cakap tadi, dia pakai platform 400 volt architecture. So efficiency dia kurang sikit. Okey, saya dah bawa kereta ni adalah berapa hari. Saya bawa memang agak semangat lah, agak laju lah sebab kita nak try kereta. So ada banyak melenjan sedikit. So far saya punya energy consumption rate, saya dah bawa dalam lebih kurang 100-200 km lebih. Saya dapat around 20 kWh per 100 km. So in theory dengan bateri dia 80 lebih, dapatlah 400 lebih km dengan cara saya bawa sekarang. So maknanya in theory kalau anda bawa dengan lebih sopan sedikit compare dengan saya, InsyaAllah 400-400.5 km range tu dalam tangan, which is okay lah sebabkan bateri dia besar, kira make sense lah. Okay, enough cakap pasal ekonomi. Sekarang kita nak cakap pasal safety. Sebab okay, untuk ADAS function, tak macam model dekat China. Sebab dekat China, yang seal baru ni, dia dah ada LiDAR sensor. Tapi yang kita tak ada. Tapi anda still dapat lah adaptive cruise control, lane keeping assist, apa, cross traffic alert semua, reverse alert, apa semua masih ada. 360 camera pun ada. Okey lah, dia boleh pakai lah. Anda tak boleh expect dia perfect macam kereta-kereta lain macam ADAS lagi perfect. Tapi untuk kegunaan biasa, okey, dia punya low speed follow pun not bad. Untuk traffic jam sangat berguna. Mungkin dia ada sedikit rasa geli-geli, especially bab lane keeping apa semua. Tapi other than that, tak ada masalah. But at the end of the day, kalau orang yang biasa guna, mungkin tak ada masalah. Mungkin complain sikit, dia punya instrument cluster sedikit serabut, so susah nak navigate. Tapi yang bagus kereta ni, dia punya passive safety setting dia tak kedekut. Dia ada 9 airbag, traction control sebagainya ada. So as a result, combinekan semua ni, kereta ni sebenarnya dia dah dapat 5 star ASEAN NCAP rating. So bagus banyak untuk tengok BYD betul-betul dia buat kereta ni untuk spek pasaran ASEAN ni. As a result, untuk ASEAN NCAP dia dapat 5 bintang. Bukan sekat overseas market kita pun dia safe. So overall, okey lah, key safety tak ada masalah kereta ni. So secara keseluruhannya kita boleh tengok dia punya perbaharuan untuk model 2025 ni, BYD Seal ni memang tak banyak lah. Sikit je takat rem baru, jajan kat dalam, dan dia adalah sedikit suspension mechanical yang baru. Tapi bagi saya banyak-banyak update. Yang paling besar, yang paling penting untuk semua orang ada satu last ni, iaitu dia punya harga. Sebab untuk tahun 2025, BYD Seal Performance All-Wheel Drive ni, harga dia sekarang bermula pada RM191,800 sahaja. So dia lebih kurang RM9,000 lagi murah compare dengan versi tahun lepas. So ironically, walaupun dia dah ada update baru, siap ada adaptive suspension baru, tapi harga dia masih lagi murah compare dengan sebelum ni. So at the end of the day, walaupun dia ada sedikit kurang, mungkin ada orang komplain dia walaupun lebih kurang sama, tak banyak beza dengan sebelum ni, tapi dengan adanya diskaun RM10,000 lagi murah, at the end of the day, kereta ni bagi saya masih lagi worth it untuk belilah. Kalau anda nak cari sebuah EV sedan yang sporty, gaya memang tak nak kalah, memang sporty gila, dalam pun agak mewah, dan surprisingly quite spacious sebenarnya kereta ni. Sebab kereta ni bukan kecil, dia besar sebenarnya. So mungkin at the end of the day memang BYD Seal lah
antara option yang anda boleh consider. Tapi kalau anda nak sesuatu yang mungkin spacious lebih kurang sama tapi tak nak power sangat, nak lebih pada takat pakai daily, mungkin anda boleh consider adik dia yang baru iaitu BYD Seal 6. Yang tu harga lagi murah, start pada RM100,000 sahaja. Tapi at the end of the day, kalau nak something yang sporty, premium, spacious tapi tak nak pakai Civic ke apa, inilah pilihan anda. BYD Seal Performance. Cari khas.